Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof, nombor matrik B23100055. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan prinsip ekuiti dalam sistem perundangan syariah Malaysia. Jadi dalam pembentangkan kali ini saya akan membentangkan yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi teori prinsip ekuiti, yang ketiga penerimaan prinsip ekuiti melalui undang-undang bertulis, yang keempat penerimaan prinsip ekuiti melalui kes-kes mahkamah, seterusnya kesimpulan. Jadi saya akan pergi kepada pendahuluan terlebih dahulu. Jadi prinsip ekuiti ini dia merupakan satu cabang dalam sistem perundangan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang. Jadi ia muncul sebagai satu pelengkap kepada common law dengan memberikan penyelesaian yang lebih adil dan saksama dalam keadaan di mana undang-undang bertulis ni mungkin pada waktu ketika itu terlalu ketat ataupun dia tidak mencukupi untuk menangani satu kes secara spesifik. Jadi dalam konteks di negara Malaysia ini, prinsip ekuiti ni dia boleh diterima dan boleh diaplikasikan dalam dua cara utama, iaitu penerimaan statutory melalui undang-undang bertulis dan penerimaan penghakiman melalui kes-kes mahkamah. Seterusnya, saya akan pergi pada definisi statutory prinsip ekuiti. Jadi, statutory prinsip ekuiti ini dia merujuk kepada penerapan prinsip-prinsip ekuiti melalui peruntukan undang-undang yang bertulis yang digubal oleh Badan Perundangan. Jadi, prinsip ekuiti ini dia pada asalnya ia berkembang dalam sistem common law melalui keputusan mahkamah, judgment law, tapi namun dalam konteks perundangan moden, berapa prinsip ekuiti ini dia telah dikodifikasikan dalam statut bagi memberikan kejelasan dan kuasa perundangan yang lebih jelas dalam sistem kehakiman. Seterusnya, saya pergi kepada penerimaan prinsip ekuiti melalui undang-undang bertulis. Jadi, perkara pertama yang boleh diterima dalam undang-undang bertulis itu adalah Akta Undang-Undang Sivil 1956. Yang keduanya Akta Kontrak. Yang ketiganya Kanun Tanah Negara. Jadi, saya pergi satu persatu. Kalau bagi Akta Undang-Undang Sivil 1956, Seksyen 3/1, Akta ini dia memperuntukkan bahawa common law, prinsip ekuiti dan statut tertentu dia boleh berkuasa di England sebelum 7 April 1956 yang boleh diterima pakai di Malaysia selagi ia tidak bercanggah dengan undang-undang bertulis tempatan ataupun keadaan-keadaan tempatan. Jadi oleh itu peruntukan ini dia memberikan kuasa kepada mahkamah dekat Malaysia untuk mengaplikasikan prinsip ekuiti dalam satu kes bagi memastikan keadilan itu dapat dicapai. Jadi hal ini dia sangat-sangat penting dalam situasi di mana undang-undang bertulis tempatan tidak menyediakan penyelesaian yang adil atau memenai kepada pihak yang terlibat. Jadi dalam Undang-Undang Sivil 1956 ni terdapat dua prinsip yang saya dapat kena pasti, iaitu equitable estoppel dengan constructive trust. Jadi equitable estoppel ni dia merupakan prinsip yang menghalang seseorang itu daripada menarik balik janji yang telah dibuat sekiranya pihak lain ni dia telah bergantung kepada janji tersebut dalam mengalami kerugian akibatnya. Itu bagi prinsip equitable estoppel. Tapi kalau bagi prinsip constructive trust, iaitu dia dalam yang mana mahkamah boleh menerapkan constructive trust ini dalam keadaan di mana seorang itu boleh memperoleh faedah secara tidak adil daripada harta pihak lain. Walaupun prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang telah saya nyatakan ini boleh dipakai, tapi dia terdapat batasan dalam penggunaannya, iaitu yang pertama, prinsip ini dia bercanggah dengan undang-undang bertulis tempatan. Yang kedua, mahkamah boleh menggunakan prinsip ekuiti ini sekiranya ia sesuai dalam keadaan tempatan di Malaysia. Jadi kalau hakim pun dia perlu pastikan bahawa prinsip ini diterapkan secara adil lah di Malaysia. Kalau ia bercanggah, maksudnya dia tidak boleh dipakai di Malaysia.
Seterusnya, perkara kedua iaitu Akta Kontrak 1950. Dalam Akta Kontrak 1950 ni, saya telah kira pasti terdapat 4 prinsip yang boleh digunakan dalam Akta Kontrak 1950 ni, iaitu yang pertama specific performance dan injunction, yang kedua adalah amanah iaitu trust, yang ketiga adalah pengecualian terhadap keperluan pertimbangan consideration, yang keempat adalah pembebasan daripada kontrak yang tidak adil. Jadi saya akan pergi ke satu persatu. Daripada specific performance dan injunction, prinsip dia ni seperti remedi. Dia remedi dalam kes di mana ganti rugi tidak yang mencukupi untuk memberikan keadilan kepada pihak yang teraniaya. Jadi specific performance ni dia membolehkan pihak-pihak yang dizalimi boleh mendapatkan pelaksanaan sebenar kontrak. Sementara injunction yang saya sebutkan tadi itu, dia menghalang satu pihak daripada melakukan tindakan yang boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pihak lain. Seterusnya saya pergi kepada amanah iaitu trust. Amanah, prinsip ikuti amanah ni, konsep amanah ni, dia di mana seseorang itu boleh dipercayakan untuk menguruskan harta ataupun aset dia bagi kepentingan pihak lain. Walaupun istilah amanah ni dia tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Akta Kontrak 1950, tapi konsep ini dia sering dipakai, dia sering digunakan dalam interpretasi kontrak bagi memastikan keseimbangan hak dan tanggungjawab antara pihak yang terlibat. Seterusnya saya akan pergi kepada pengecualian terhadap keperluan pertimbangan iaitu consideration, yang mana dalam prinsip ini secara lazimnya dia berlaku dalam kontrak yang sah yang memerlukan pertimbangan, namun prinsip equity dia membenarkan pengecualian dalam keadaan tertentu seperti janji yang dibuat secara sukarela dengan niat baik, ataupun hal-hal yang menunjukkan bahawa equity ini memberi ruang keadilan secara moral dalam urusan perjanjian. Yang terakhir sekali adalah pembebasan daripada kontrak yang tidak adil. Prinsip pembebasan dari kontrak yang tidak adil ni, dia khususnya dalam keadaan yang melibatkan unsur pemaksaan ataupun seperti duress ataupun penipuan ataupun seperti fraud. Jadi dalam situasi macam ini, pihak-pihak yang telah dirugikan boleh mendapatkan perlindungan undang-undang dengan membatalkan kontrak yang telah dimatrai secara tidak adil. Jadi kesemua prinsip-prinsip yang saya katakan ini, dia membuktikan bahawa Akta Kontrak 1950 dia dapat mengaplikasikan prinsip equity bagi memastikan keadilan dalam transaksi perniagaan dan perjanjian kontrak yang termaktub di bawah Akta Kontrak 1950. Seterusnya saya pergi kepada perkara ketiga iaitu Kanun Tanah Negara 1956, yang mana dalam Kanun Tanah Negara 1956 ni saya dah dapat kena pasti ada 5 elemen prinsip equity yang ada dalam Kanun Tanah Negara 1956 ni, iaitu yang pertama adalah prosperity estoppel, yang mana ia melindungi hak pihak yang bergantung kepada representasi atau janji yang diberikan mengenai hak ke atas tanah tu. Seterusnya iaitu pendaftaran hak milik tanah, iaitu di mana prinsip equity ni dia memastikan bahawa hak milik tidak semata-mata bergantung pada dokumen pendaftaran, tapi juga mengambil kira niat sebenar pemilik tempat tu, pemilik tanah tu. Yang ketiganya adalah pembeli tanah daripada ketidakjujuran ataupun penipuan penjual, yang mana dalam situasi di mana pembeli boleh berhadapan dengan risiko kehilangan hak akibat tindakan yang tidak jujur oleh penjual. Jadi prinsip equity ni dia membolehkan pembeli mendapatkan satu remedi seperti specific performance, pelaksanaan spesifik untuk memaksa penjual ini dia mematuhi perjanjian ataupun injunction, satu surat larangan, surat tegahan bagi dia menghalang tindakan yang boleh menyebabkan ketidakadilan itu berlaku. Seterusnya jadi prinsip-prinsip yang ikuti yang saya nyatakan ini, dia menekankan satu keadilan dalam pengurusan harta dan memastikan bahawa pemegang amanah ini dia tidak menyalahgunakan kuasa atau bertindak secara tidak adil terhadap beneficiary. Jadi kesemua pendapat ini menunjukkan bahawa prinsip equity ini berperanan dalam memastikan keadilan dalam urusan pemilikan dan transaksi tanah di negara Malaysia.
Okey, seterusnya saya telah terangkan tadi penerimaan prinsip equity melalui undang-undang bertulis, ada akta kontrak, kanun tentara negara dengan akta undang-undang sivil kan. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada melalui kes mahkamah. Jadi kalau saya nak ambil banyak kes mahkamah tak boleh lah. Jadi saya boleh ambil, saya ada 4 kes yang boleh saya spesifikkan dalam penerimaan prinsip equity ni yang agak menjadi landmark dalam kes equity ni, iaitu kes pertama adalah kes Teller versus the Bank of New South Wales 1986, yang mana dalam kes ini pihak bank telah memberikan janji tentu kepada pelanggan mengenai satu kemudahan kredit yang boleh diberikan. Jadi kalau kita tengok berdasarkan janji yang dibuat pelanggan ni boleh bertindak dan membuat keputusan kewangan yang bergantung kepada komitmen pihak bank, tapi namun kemudian pihak bank kemudiannya menarik balik janji tersebut yang menyebabkan pelanggan mengalami kerugian. Oleh itu mahkamah memutuskan bahawa pelanggan ni berhak mendapatkan remedi melalui prinsip doktrin equitable stopper yang telah saya terangkan tadi. Jadi kalau melalui doktrin ni, melalui prinsip equity ini, mahkamah boleh menghalang pihak bank yang nak membatalkan perjanjian tadi tu daripada menafikan janji dia ataupun representasi dia yang telah dibuat, terutamanya apabila pihak lain telah bertindak dalam mengalami kerugian akibat pengantungan terhadap janji tersebut. Justru itu prinsip ini memastikan bahawa sesebuah pihak tidak boleh menarik balik komitmen yang telah dibuat secara tidak adil, sekaligus dia boleh menegakkan keadilan dalam urusan kewangan dan perbankan. Seterusnya saya pergi kepada kes Kingston Finance Berhad versus MK Rednam Holdings Sdn Berhad 1989. Kes ini juga dia menjadi satu landmark juga bagi prinsip equity, iaitu di mana dalam kes ini syarikat peminjam telah memberikan satu jaminan kepada pemegang saham bahawa mereka akan menguruskan semua pembayar pinjaman kepada institusi kewangan. Namun kemudian syarikat dia tersebut telah gagal memenuhi janji mereka yang menyebabkan pemegang saham berada dalam keadaan yang merugikan. Oleh itu mahkamah memutuskan bahawa prinsip equity yang boleh digunakan bagi memastikan pemegang saham tidak mengalami ketidakadilan akibat kegagalan syarikat untuk memenuhi janji tersebut. Dalam ini mahkamah menggunakan prinsip equity specific performance yang telah digunakan bagi memastikan obligasi kontrak itu boleh dilaksanakan. Jadi dengan penggunaan prinsip ini, mahkamah ada menegaskan bahawa satu pihak tidak boleh mengelak daripada tanggungjawab yang telah dijanjikan, terutamanya apabila pihak lain itu telah bergantung kepada janji yang telah dibuat. Jadi keputusan itu telah menekankan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Jadi bahaya kalau bila kita dah buat janji dengan satu orang itu, lepas tu kita di tengah-tengah perjalanan kita memutuskan perjanjian kita tu. Jadi prinsip yang digunakan dalam kes tadi itu adalah specific performance. Seterusnya adalah kes Sheikh Abu Latif and others versus Sheikh Ilyas Banks 1915 yang menjadi satu landmark juga bagi penggunaan prinsip trust, yang mana kes ini merupakan satu kes yang penting juga bagi undang-undang amanah trust, prinsip amanah yang menunjukkan bagaimana prinsip equity amanah ini boleh diaplikasikan dalam sistem perdagangan Malaysia, khususnya dalam hal-hal pemilikan tanah. Jadi kalau kita boleh lihat dari segi fakta kes ini, dia boleh melibatkan satu pertikaian mengenai hak milik tanah antara ahli keluarga. Jadi tanah yang menjadi isu dalam kes ini telah dipegang oleh seorang individu atas nama sendiri, tetapi ia diperoleh bagi pihak keluarga secara keseluruhan, walaupun tidak dikomentasikan secara rasmi yang menyatakan bahawa pihak keluarga secara keseluruhan bahawa tidak didokumentasikan secara rasmi yang menyatakan bahawa tanah ini adalah milik bersama ataupun dipegang secara amanah, secara amanah. Jadi pihak yang menuntut ini boleh mendakwa bahawa pemegang hak milik tanah hanya boleh bertindak sebagai pemegang amanah dan tidak berhak memiliki tanah tersebut secara besar. Oleh itu persoalan utama dalam kes ini adalah sama ada pemilikan tanah boleh ditentukan berdasarkan prinsip amanah walaupun tak ada bukti yang boleh digunakan
yang boleh dijadikan sebagai dokumentasi yang sangat jelas. Jadi Mahkamah Privy Council yang pada ketika itu bertindak, dia memutuskan bahawa tanah tersebut secara rasmi boleh didaftarkan atas nama individu tertentu, ia sebenarnya dipegang untuk manfaat pihak lain. Oleh itu Mahkamah mengiktiraf kewujudan amanah secara tersirat, iaitu melalui implied trust ataupun amanah secara kontraktif, bagi memastikan pihak yang sepatutnya menerima manfaat daripada tersebut mendapatkan hak-hak mereka. Jadi keputusan ini membuktikan bahawa hak milik harta tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan pendaftaran formal saja, tapi juga boleh dipengaruhi oleh niat sebenar pihak-pihak yang terlibat. Jadi mahkamah dalam ini menggunakan undang-undang amanah trust di bawah milik constructive trust. Kes yang terakhir adalah Merchant Bank sediaan kes boosted trading dalam Polymer versus Arab Malaysia Merchant Bank. Jadi kes yang terakhir ni dia merupakan salah satu kes yang penting jugalah dalam penerapan prinsip equity di Malaysia, yang mana kes ini melibatkan satu perjanjian amanah di mana satu pihak telah mengambil manfaat secara tidak adil daripada transaksi yang dibuat tanpa persetujuan sah pihak yang lain. Jadi akibat dalam kes ini, pihak yang terjejas mengambil satu kerugian dan menuntut hak mereka di mahkamah. Jadi dalam putusan kes ini, mahkamah dia memutuskan bahawa prinsip constructive trust harus digunakan bagi memastikan pihak terjejas mendapat hak mereka. Jadi penerapan prinsip ini amat penting dalam mengelakkan ketidakadilan, khususnya dalam kes yang melibatkan amanah dan kewangan. Jadi oleh itu mahkamah menekankan bahawa pihak yang memperolehi faedah secara tidak adil tidak boleh menyimpan manfaat tersebut dan wajib memulangkannya kepada pihak yang berhak. Jadi secara kesimpulan, prinsip equity ni dia memainkan satu peranan yang penting dalam sistem perundangan Malaysia sebagai pelengkap kepada common law dan undang-undang bertulis. Jadi ia diterima pakai melalui peruntukan statutory dalam atau Undang Civil 96 atau Kontrak 1950, Kanun Tanah Negara, serta diaplikasikan juga dalam keputusan-keputusan mahkamah dia bagi memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam penyelesaian satu pertikaian yang berlaku. Jadi oleh itu penerapan prinsip equity ini dalam sistem perundangan Malaysia membolehkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan lebih adil dalam berbagai situasi perundangan. Itu sahaja pembentangan daripada saya berkaitan dengan tajuk prinsip equity dalam sistem perundangan Malaysia yang saya telah terangkan berkaitan dengan penerimaan prinsip equity dalam undang-undang bertulis dan penerimaan prinsip equity dalam kes-kes yang diputuskan di mahkamah. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.